Siapa yang cakap anda wajib minum 8 gelas air sehari? Sebenarnya, itu cuma mitos lama yang dah lapuk. Fakta yang betul-betul mind-blowing, setiap badan manusia berbeza. Kalau anda minum air secara paksaan sedangkan badan tak perlukan, anda sebenarnya sedang membebankan buah pinggang anda dan boleh menyebabkan water intoxication di mana tahap garam dalam darah jadi terlalu rendah. Cara paling genius nak tahu anda cukup air atau tidak bukan dengan kira gelas, tapi tengok warna urin anda. Kalau jernih macam air paip, maknanya anda dah terlebih minum. Warna yang paling sihat ialah kuning pucat seperti air lemon. Lagi satu, jangan tunggu sampai rasa haus baru nak minum. Bila anda rasa haus, itu tandanya otak anda dah pun mula mengecut akibat dehidrasi. Jadi, dengar cakap badan anda, bukan cakap mitos. Dah cek ke belum warna anda hari ni?